Assalamualaikum gang. Okay, aku ada perkara yang aku nak share yang aku rasa uh, patut kot aku share dengan korang. Tapi bukan aku nak suruh korang percaya ke yakin dan tidak. Aku nak korang dengar dulu apa aku cerita ni. Lepas tu kalau misal kata ada apa yang tertarik apa ke, terus calling aku. Okay. Ini cerita pada 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas adik aku yang bawa aku perempuan kan, dia ada cerita lah dengan dua untuk jana pendapatan lah kan. Aku mendengar pun macam nak tanah aja nanti apa, tapi aku dengar lah. Tak tahu aku cakap dia pun, aku yakin ya. Dia kata pasal dekat tempat kerja dia, ramai. Jadi tak apa. Aku pun tengokkan dulu lah. Tapi aku tak bagi feedback apa pun kan. Lepas tu kebetulan semalam 23 hari bulan semalam, mak aku dia jalani operasi mata untuk masuk kantar mata dia dekat SUKM. Jadi aku pun pergi lah dekat SUKM. Jumpa lagi dengan adik aku tu kan. Lepas tu adik aku tutup mulut, dia buka. Dia ada e-wallet dia kan. Dia register, lepas tu dapat satu e-wallet. Lepas tu dia buka, dia tulis, "Bang, ni aku cerita dengan kau ni. Ni aku dah withdraw duit." Terkejut tu. Ya betul. Ya. Lepas aku baru aku jadi cerita aku jelas lagi kan. Okay. Jadi dipendekkan cerita, semalam aku register. Lepas balik settle mak aku yang urusan tu dekat SPM tu, tapi balik rumah dia tinggal di Ceras balik rumah dia buat untuk buat aku punya registration. Register percuma. Malah lepas kita register, kita akan dapat satu e-wallet. Dalam e-wallet tu nanti adalah apa tu, dia punya produk-produk dia, nanti adalah cara nanti dia ajar kita dibimbing kan. Kita dah dapat dah bonus. Register free percuma tu kita dapat bonus. Bonus dia tu 20 sen. Kita masuk 20 sen dalam. Okey, itu satu. Lepas tu macam mana kita nak menjana income? Kita kena beli produk. Tapi produk tu kita tak dapat tahu. Tapi itu nanti kalau mana yang nak join tu nanti akan aku explain lagi dalam lah. Jadi dari pembelian produk aku tu masuk lagi komisen kat aku. Oleh kerana aku riliskan produk tu. Produk yang aku beli semalam adalah bernilai satu. Dia cerita untuk dapat pendapatan harian itu bergantung pada produk yang kau beli. Tinggi nilaian produk kau beli bermakna pendapatan harian kau tinggi. Kalau rendah tu nanti aku masukkan satu di part tu. Jadi aku beli daripada produk yang aku beli tu, aku dapatlah komisen oleh kerana aku riliskan produk tu, dapatlah komisen bernilai RM12. Jadi dalam e-wallet aku dah ada berapa? RM12 20 sen. Betul tak? Lepas tu aku pun fikir nak try masukkan bini aku pula. Aku registerkan bini aku. Lepas tu bini aku dapatlah 20 sen juga. Register free. Jadi macam mana kita nak menjadikan e-wallet tu ada input dia, boleh menghasilkan pendapatan kita. Jadi belikan produk untuk bini aku, tapi oleh kerana e-wallet aku dah beli produk benda tinggi sikit, jadi e-wallet bini aku belikan produk berharga RM60. Berharga RM60 produk tu. Jadi income harian dia akan dapat RM3. Nilaian pendapatan harian tu bergantung pada nilaian belian kita. Besar nilaian belian kita, besarlah income kita. Jadi daripada yang aku register tu, aku masukkan di bawah aku kan, aku dapatlah RM10. Itu yang jadi kalau siapa yang tengok aku punya kepada buat satu apa PowerPoint aku banyak aku bubuh gambar ikon aku kat situ RM22 jadi RM22 tu RM10 tu adalah datang dia. Jadi hari ni pukul 6 petang tadi adalah waktu lebaran aku. Bermakna itu adalah masa income aku yang pertama selepas aku buat register dan aku buat pembelian barang semalam. Ini adalah pendapatan pertama aku. Okey, jom kita tengok. Okey geng, ni tadi apa ni akaun e-wallet aku kan. Okey. Jadi kita tengok ni. Ini masa ni masih RM22.20 lagi tau. E-wallet aku ni masih tadi pukul 6 suku. Ada jam dekat atas. Okey, jadi aku buka kat produk, aku nampak dia tulis terima. Jadi aku
pun kliklah terima. Berjaya diterima. Aku patah balik pergi ke apa maklumat tu. Okey, tengok berapa dah total aku. RM73.50, RM22.20 campur dengan RM51. Jadi total e-wallet dalam e-wallet aku adalah RM73.20. Itu yang berlaku. Okey, jam jelas tak? Itu yang berlaku. Aku tak ada kata nak suruh korang percaya, yakin ke apa tak. Aku cuma cerita apa yang berlaku. Pasal pada mula 2 minggu lepas pun adik aku cerita dekat aku pun macam ya tak ya. Tapi selepas dia tunjukkan aku, dia punya aku jadi total yang dia dah withdraw setakat ni 3,000 lebih ke 4,000. Dia masukkan pula suami dia, bawa dia 4,500 suami dia. Nah, aku ingat aku dah tamak, tapi suami dia lagi tamak. Itulah. Jadi ini semua rezeki daripada Allah Ta'ala, kan? Dan aku pun tak suruh kau yakin ke percaya pada aku, tidak. Cuma aku ceritakan apa yang aku alami dan apa yang aku sedang lakukan sekarang. Jadi kalau mana-mana siapa-siapa yang kata orang nak ingin mencuba ke apa, aku tidak memaksa, aku tidak apa kata orang push, tapi apa kata orang buat masa ni memang cantik lah. Terbukti pada adik aku, pada suami dia, pada aku. Aku tak mau ambil contoh-contoh orang lain, tak mau. Kita tak kenal orang lain tu. Dia aku ambil contoh dalam keliling keluarga aku. Kan? Jadi kalau siapa nak ni, hubung dengan aku. Nanti aku bagikan cara untuk hubung. Okey. Assalamualaikum.